Bagi orang-orang begini, inilah talian hayat untuk diberikan keampunan. Saya ni memang sedang diberi ujian, memang Allah sedang perhatikan saya. Nombor dua, saya ni milik Allah, kerja saya milik Allah, keluarga saya milik Allah. Allah nak uji, nak tarik, nak buat apa saja, Allah boleh buat apa saja. Ketika diuji, saya terus makin dekat dengan Allah. Diuji makin dekat lagi, sakit makin dekat lagi, dan terus saya berbuat kebaikan. Kita tahu bahawa saya sedang diampunkan. Bagi orang-orang begini, inilah talian hayat untuk diberikan keampunan. Tapi Allah kata, okey, dalam masa sekarang, kalau katakan di hujung-hujung ini, Allah kata, Allah boleh ampunkan. Dan Allah nak bagi ganjaran lebih besar daripada apa yang kamu hilang, ataupun lebih besar daripada apa yang Allah gantikan sekarang. Jadi apabila kita dapat kemewahan dapat bahagia di atas muka bumi ini, kita ni baru dapat apa tuan-tuan? Baru dapat 1 bilion per infinity. Kosong juga. Kan? Kalau yang mewah ini pun baru level kosong, macam mana yang level sebenar-benarnya itu? Itu kena tunggu sampai sana. Seperti mana dalam hadis yang dinyatakan kan, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah tergesit dalam hati. Dan bercakap tentang rahmat Allah ada 100, satu sahaja yang diturunkan di atas muka bumi ini. Inilah yang kita kongsikan. Orang Islam, tak Islam, binatang, semua kongsi satu rahmat. 99 lagi reserve di akhirat. Sampaikan di dalam syurga itu, bila orang-orang yang ahli syurga itu dia dah dapat rahmat, dah dapat banyak nikmat, Allah siap tanya lagi, kamu puas hati tak? Puas hati. Apakah kamu mahu ditambahkan lagi? Allah kata, adakah kamu mahu ditambahkan lagi?